work from home, cukai khas dan harga barang. Penjawat awam Malaysia akan bekerja dari rumah atau work from home bermula 15 April ini. Bagi sektor swasta pula, Presiden Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Syed Hussein Syed Husman, menyatakan setiap organisasi perlu diberi fleksibiliti untuk menentukan kaedah work from home berdasarkan keperluan masing-masing. Secara mudah, pekerja government akan duduk di rumah sementara pekerja sektor swasta kekal di pejabat ataupun di kilang. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, langkah work from home ini bertujuan mengurangkan penggunaan bahan api serta memastikan kemampanan bekalan tenaga negara susulan konflik di Asia Barat yang semakin meruncing, khususnya melibatkan Iran. Ketika ini, kerajaan membelanjakan sekitar 4 bilion ringgit sebulan untuk menampung subsidi budi 95. Sekiranya harga minyak mentah dunia melepasi paras $100 setong, bil subsidi dijangka meningkat dengan ketara. Untuk renungan bersama, jika bil minyak turun akibat work from home, bil aircon dalam musim panas ini hampir pasti meningkat. Penjimatan di satu sisi, kos bertambah di sisi lain untuk penjawat awam yang duduk di rumah. Bercakap tentang minyak, terdapat perbezaan pandangan berkenaan bagaimana kerajaan harus berurusan dengan Petronas. Minggu ini, PMX merakamkan penghargaan terhadap perancangan syarikat minyak negara itu dalam memastikan bekalan mencukupi sehingga Mei. Sebaliknya, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan mencadangkan cukai durian runtuh ke atas industri minyak dan gas. Perlu diperjelaskan, syarikat minyak yang dikenakan cukai di Malaysia bukan hanya Petronas. Syarikat multinasional seperti Shell dan ExxonMobil juga terlibat dalam ekosistem ini. Dari sudut harga barangan, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia meramalkan kesan kenaikan harga akan mula dirasai oleh peniaga seawal minggu kedua April. Pada masa yang sama, Presiden Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia, Muhsin Abdul Ghani, memberi amaran bahawa harga bahan binaan dan kos berkaitan boleh meningkat sehingga 15%, sekaligus meningkatkan risiko kelewatan projek dan kos keseluruhan pembinaan. Akhirnya, ini bukan sekadar cerita work from home ataupun minyak. Ini adalah soal bagaimana tekanan global mula diterjemahkan kepada kos hidup harian rakyat Malaysia.